Bagi kes sukarela, langsung tidak melibatkan pihak mahkamah. Semuanya diuruskan ataupun dilaksanakan oleh Pegawai Pemulihan AADK. Orang tersebut perlu memohon untuk mengikuti program rawatan dan pemulihan. Kemudiannya Pegawai Pemulihan akan menjalankan ujian-ujian tertentu, dan seterusnya daripada penilaian tersebut Pegawai Pemulihan akan memutuskan sama ada orang tersebut perlu menjalani rawatan dan pemulihan dalam institusi ataupun di pusat khidmat ataupun di pusat pemulihan persendirian selama tidak lebih 2 tahun. Boleh jadi kurang ataupun menjalani pemulihan dalam komuniti di bawah pengawasan pegawai selama tidak lebih daripada 2 tahun juga.